Okey dok, saya nak tanya satu soalan dok. Baru-baru ni Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri menangkap Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dalam satu kenyataan media oleh Jabatan Peguam Negara yang mengatakan status DNAA Datuk Seri Zahid menjadi NFA. Boleh doktor ulas sikit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Aizat. Mengenai soalan ataupun ulasan DNAA kepada NFA yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, bagi saya dua perkara yang saya nak sampaikan. Pertama ialah takdir Allah itu benar, takdir Allah itu benar, dan akhirnya yang batil akan tenggelam, yang hak akan timbul. Dan yang kedua ialah kifar Allah itu benar. Kalau kita lihat bahawa ketika tarikh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mendapat kebebasan melalui AGC, saya rasa kita sebagai orang Islam kita kena terima. Dan ketika itu jugalah apa yang berlaku kepada orang yang memasukkan beliau ke dalam kancah 47-80 lebih pertuduhan. Saya doakan yang terbaiklah untuk beliau. Cuma saya melihat bahawa dalam hidup ini there is no best of both world. Saya selalu katakan bahawa satu hari yang hak akan timbul, yang batil akan tenggelam. Dan Allah telah makbulkan doa kita, dan doa-doa orang teraniaya itu Allah makbulkan. Dan dalam kes ini saya berani mengatakan bahawa ada unsur-unsur penganiayaan apabila Datuk Zahid memilih untuk tidak membubarkan UMNO. Dan inilah jadinya. Kalau UMNO dah dibubar, dia tak cekap, tak kuat macam yang lain-lain, pengkhianat-pengkhianat lain, maka tak adalah Dr. Ahmad sebagai ketua pemuda, tak adalah UMNO sekarang, tak adalah PAU dan sebagainya. Tapi hero saya adalah hero kami, adalah hero kita, adalah hero orang Melayu, adalah hero UMNO adalah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Saya nak ucapkan tahniah dan no comment. Kalau kita nak komen, saya boleh terangkan sikit lah. Tak ada siapa pun memuji apabila Datuk Seri Najib mendapat berpikul-pikul hukuman dan ketika dia berpihak kepada Presiden UMNO dan macam-macam komen. Saya tak nak komen. Bagi saya sistem kehakiman kita adalah yang masih lagi yang terbaik, yang terunggul dan masih lagi saksama. Apa nak kata pun katalah.